Apabila kita menjalin kerjasama sejak Persekutuan Tanah Melayu hingga ke hari ini, hubungan yang dibina bukan dengan sandiwara. Sebaliknya, UMNO sentiasa berpegang dengan prinsip kesetiaan dan mesti dibalas dengan penghormatan. Selagi ada bangsa yang perlu dibela, selagi maruah Melayu dan Islam perlu dipelihara, UMNO tidak akan berundur. Kita akan terus memayungi kerana itulah janji yang dipegang selama ini. Hari ini kita semua berdiri bukan untuk menyalahkan, sebaliknya kita berdiri untuk menyatukan. UMNO ini adalah amanah kita. UMNO ini perlu kita pikul bersama dengan tekad, dengan setia, dengan seluruh jiwa dan raga, dengan amanah kenegaraan yang digalas, dengan pintu rumah bangsa yang terbuka luas, dengan haluan yang semakin jelas, dengan hati yang luhur serta ikhlas.